kenapa masa period rasa macam nak makan benda manis je, coklat, kek boba, semua nampak menggoda gila. Padahal waktu lain tak craving pun. Masa period atau beberapa hari sebelum, hormon dalam badan kita memang buat perangai sikit. Dan craving manis tu sebenarnya ada sebab yang logik. Satu, estrogen dan progesteron turun. Serotonin pun drop. Serotonin ni hormon happy dalam otak. Bila dia drop, badan kita cari jalan pintas nak rasa happy balik. Makanan manis cepat naikkan serotonin. Sebab tu kita craving. Dua, badan perlukan tenaga lebih. Masa haid, badan kerja kuat untuk kawal kontraksi rahim, pengeluaran darah dan repair tisu. Gula hasilkan tenaga cepat. Sebab tu badan minta manis. Tiga, gula bantu redakan sakit dan stres sementara. Makanan manis rilis dopamin, hormon puas. So bila mood swing, perut cramp. Otak kata, makan coklat je lah. Tapi awas, terlalu banyak gula boleh backfire. Naikkan inflamasi, sakit perut bertambah. Gula berlebihan boleh naikkan insulin, hormon lagi tak stabil. Lepas gula habis, mood lagi swing, tenaga lagi drop, sugar crash. Apa nak buat kalau craving sangat? Pilih manis yang lebih sihat. Dark chocolate, buah, kurma, smoothie, bahagi portion, ambil sikit. Kunyah perlahan, minum air banyak. Kadang craving tu sebab dehydrated. Amalkan FFT, bantu stabilkan hormon dan redakan simptom PMS. So kalau asyik craving manis masa period, bukan sebab anda lemah iman, tapi badan tengah struggle dan cari sokongan. Komen, saya pun coklat girl, kalau anda relate. Dan jangan lupa follow untuk lebih banyak tips hormon dan kesihatan wanita yang jujur, fun dan real.